Oh, review us on Google. Bagus ni. Bella, biasa boleh. customer scan ke QR ni untuk review? Biasanya customer scan lah. Tapi Bella nak share ada satu benda yang paling mudah sekali. Macam mana nak Google review tapi menggunakan iWatch Shop. Okey. Jom, Jom. boleh tunjuk sikit. Okey, benda pertama, kalau misal kata customer tu nak buat Google review dengan kita dengan cara yang paling mudah. Okey. Benda pertama, Bella kena share invoice ni dekat dia. Okey, WhatsApp invoice. invoice. Ni nak masuk mana ni? Masuk dekat iWatch Shop. Masuk ke website dekat Okey. record. Bakal record service. Record service ni lah. Yes. Okay, next. Lepas tu next kita akan pergi dekat WhatsApp invoice. WhatsApp invoice. So kalau WhatsApp invoice ni dia ada link. Di mana link tu customer boleh tengok lah. Okey. Contohnya macam ni. Ni Bella dah hantar Okey. Okey, sudah Bella dah hantar. Ni link dia lah. Okey, betul. Okey. Sudah Bella dah hantar. Sudah dia nak review. Okey. Tekan je link ni. Okey. Anda scroll je dekat bawah. Scroll. Berilah scroll kat bawah. Okey. Nampak tak dekat situ terpacaknya warna biru Google review. Ni Google review ni. Yes, Google review dekat situ. Okey, I see. So tekan je dekat sini Google review. Okey. Dah tekan Google review. Macam biasalah kita akan masuk kita punya email apa semua, review lah kat sini. Mudah ke tidak? Sangatlah mudah menggunakan iWatch Shop. Okey. So lepas ni siapa yang nak review, just tekan je link yang Bella hantar tadi. Okey. Faham. Baik.